Nasi lemak pagi buta bang Ya, eh. saya. Baik bang, buat saya satu bang. Boleh. Nasi lemak biasa RM1 bang. Serendah RM2.5 sahaja. RM2.5 bang eh. Ya. Murah. Ada kacang, ada timun dan telur separuh. Semua basic ada eh. Ya. Best part sambal. Sambal kita masak lama guys. Sambal pedas-pedas ke bang? Pedas-pedas manja saja. Pedas-pedas manja, boleh ha? makan. Semua orang boleh makan bang. Ya. Mantap. Kalau macam tu RM2.5 bang eh. Ya saya. 15 hingga 20 jenis lauk setiap hari. Best part kita sambal paru kita guys. Sama paru bang eh. Ya. Sambal belada. Sama belada pun ada eh. Ya. Ayam rendang. Ayam rendang. Sambal kerang kita. Macam-macam bang eh. Ya. Bagi saya sambal ayam lah bang. Sambal ayam Sambal ayam pun famous kat bang kan. Betul. Tu hari 3 ekor guys. Besar-besar juga ayam dia. Kalau nasi lemak dengan lauk berapa bang? Satu nasi RM2.5, satu lauk setiap jenis lauk RM6. Jadi RM8.5 saja. RM8.5 bang eh. Kalau cari kita senang je dekat berhadapan dengan Kopi 434. Nama tempat ni Kompleks Perniagaan Musa Bestari. Kita pukul 9 sampai pukul 3 pagi. Bulan puasa pun kita kat sini, bukan bulan puasa pun kita dekat sini. Jadi kalau nak cari nasi sahur, kita tetap kat sini. Setiap hari bang? Ahad saja kita cuti. Apa pun terima kasih bang. Baik. Saya kenyang-kenyang loh bang eh. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam.